you. Hi, assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kembali lagi kita di segmen creepy. Hari tu kawan buat live ke TikTok. Lepas tu ramai sangat minta kisah seram. So kawan dah janji dengan korang yang kawan akan post hari Rabu. So hari ni kawan ada satu kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber kawan yang bernama Sabrina. Dia merupakan seorang pelajar universiti di Kuala Kangsar, Perak. Dan katanya dia belajar dekat sana, dia dah mengalami beberapa kejadian seram yang sampai sekarang dia tak boleh lupa. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Sampai kamu nak cerita ni, kamu nak pakai face mask sekejap. Yang ni kamu beli hari tu dekat, kalau korang tengok TikTok dengan IG kamu ada pergi satu kedai ni untuk beli face mask ni. Dia nampak macam sangat unik, dari Jepun. So korang tengok je lah saya pakai face mask ni ya. Tengah-tengah puasa ni rasa kulit kering. This is not sponsored by the way. So alkisahnya, masa Sabrina ni tengah struggle nak siapkan final year project. Korang tahu kan final year project, tapi tak semua course sebenarnya ada final year project ni. Waktu tu dah semester 4 lah. And macam biasa kalau tengah orang kata apa, musim final year project ni atau orang panggil FYP, memang orang kata tak kenal siang dan malam lah. Nak cerita betapa struggle-nya. So time tu kawan-kawan sebilik dia semua dah tidur, tapi Sabrina je yang masih berjaga masa tu. Sabrina duduk dekat meja lipat kecil tau. Meja lipat kecil macam meja study tu. Dan meja tu berhadapan dengan balkoni. Dan sebabkan bilik dia ni ada balkoni, dia pun biarlah pintu tu terbuka kan. Kononnya nak bagi angin masuk lah, panas. Time tu dah nak dekat pukul 3 pagi dah. Tiba-tiba Sabrina rasa macam tak sedap badan. So yalah, mungkin perasaan je kot sebab yalah penat kan. Pukul 3 sampai pukul 3 berjaga member. Tiba-tiba dia rasa macam ada satu perasaan ni yang rasa macam ada orang tengah perhatikan dia, macam tu. Dia rasa macam ada orang dekat luar balkoni tu. Mula-mula dia macam buat tak tahu je lah. Tapi time tu pun mata dah rabak, memang barai kan, mengantuk gila. Kerja pula banyak lagi yang tak siap. Tapi dalam celah-celah dia sibuk menaip dia punya kerja tu, mata dia terperasan sesuatu. Dekat luar balkoni tu ada satu benda hitam tau. Benda tu macam dalam posisi baby tengah merangkak macam tu. Tapi badan dia hitam legam. Time tu Sabrina cuba buat macam tak nampak tau benda tu. Buat tak tahu je lah. Dia ingat dia tengah halusinasi lah sebab tak cukup tidur kan. Sampai pukul 3 dia berjaga. Tapi tiba-tiba benda tu merangkak laju ke arah dia. Time tu dah berderau darah si Sabrina ni. Jantung dia rasa nak luruh time tu. Dia menggelabah lah cari phone. Tapi entah kenapa telefon dia tak jumpa. Tak ada telefon tu kat tepi dia. Sebab tadi memang telefon tu ada je dengan dia. Sekejap Ni berapa minit ni? Biasa 10 ke 15 minit macam tu kan. Macam best je. Dia macam lain daripada yang lain. Tak tahulah ni apa benda. Cheese pun ada. Made in Japan. Time tu lah dia rasa macam ada sesuatu yang cuba nak main-main dengan dia. Dia rasa macam benda tu tengah sorokkan handphone dia. Bila dia dah jumpa handphone dia, cepat-cepatlah dia on flashlight, yang torchlight tu kan, dan halakan ke arah pintu. And tengok tak ada apa-apa pun dekat situ sebenarnya. So Sabrina tarik nafas. Dia cuba kontrol diri dia. Dia tak nak nampak macam takut sangat. Sebab dia tahu kalau kita tunjuk yang kita takut, benda tu akan lebih suka. Jadi dia buat bodoh je lah kan. Konon-konon macam dah mengantuk malas nak layan. So dia pun bangun lah dari meja, pergi baring dekat katil, bersandar lah dekat dinding. Tapi pintu balkoni tu masih terbuka.
Sabrina cuba buat biasa. Dia pegang telefon, dia scroll apa-apa yang patut sebab dia nak distract diri dia kan. Tapi bila dia tengah baring tu, mata dia terperasan satu lagi benda. Dekat hujung katil kawan dia, ada kelibat seseorang tengah berdiri. Kali ni bukan benda hitam tadi tau. Benda ni berbaju putih, berambut panjang, dia mengiring kepala dia dan dia tengah pandang Sabrina. Sabrina terus terkaku. Tapi dalam hati dia cakap, aku tak nampak. Aku mengantuk. Sekarang ni aku mengantuk. Macam tu lah. Dia terus buat badan macam mamai. Faham tak? Pura-pura macam dah nak tidur. Dalam hati dia berdoa lah supaya benda tu tak ganggu dia kan. Sampailah esok pagi, Sabrina ceritalah dekat kawan-kawan dia. And baru dia tahu yang asrama dia tu memang tengah ada gangguan yang teruk. Rupanya masa baru habis cuti raya, ada seorang student ni bawa balik sesuatu dari kampung. Dan benda dekat asrama tu tak suka dengan sesuatu yang dia bawa tu. So nak jadikan cerita, jin dengan jin ni bergaduh. Dan akibatnya semua orang dalam blok terkena tempias gangguannya. Weh, benda ni real tau. Ada juga berlaku dekat sekolah Kama dulu. Jin dekat sekolah tu sendiri bergaduh dengan jin saka pelajar. Dia berkait rapat dengan saudara mara, something like that. Oh, that's so scary. So Sabrina makin takut lah nak stay up sorang-sorang sebab dah tahu kes macam tu tengah berlaku dekat asrama dia. Tapi nak buat macam mana korang? FYP dia tak siap lagi. Nak tak nak dia terpaksa juga berjaga malam. So ada satu malam ni, masa tu dia tengah menaip dekat laptop dia kan. Dia cakap lah sorang-sorang, kau jangan kacau aku kau jangan kacau aku. Aku nak siapkan kerja ni. Dah nak dekat tarikh dah ni. Dah nak kena submit dah ni kerja ni. Dan dia cakap tu sambil hati dia berdebar-debar tau. Tapi dalam kepala dia fikir kalau benda tu dengar, mungkin dia akan faham kan. Dan Alhamdulillah malam tu memang tak ada gangguan. Lepas beberapa hari tu, barulah pihak pengurusan buat macam bacaan Yasin dan bersihkanlah asrama tu. Sejak malam tu orang, gangguan makin berkurang. Tapi setiap kali pukul 3 pagi dan setiap kali ada pintu balkoni tu dibiarkan terbuka, Sabrina masih dapat rasa sesuatu tengah perhatikan dia dari luar balkoni tu. Dan dia tahu benda tu belum pergi jauh tau. So sampailah dah semester terakhir kan. Waktu ni dah biasa dah. Dia dah biasa dah stay up malam-malam, siapkan kerja semua tu. So malam tu Sabrina baru balik dari kelas malam. Dia masuklah bilik dan duduk dekat meja study dia macam biasa. Dia nak salin balik nota daripada kelas tadi. Kebetulan meja dia betul-betul dekat sebelah pintu balkoni. Dan bilik dia pula dekat aras paling bawah. Maksudnya kalau ada orang dekat luar balkoni tu, memang boleh terus nampak lah daripada bilik. Time tu Sabrina pakai earphone, nak fokus lah kan sambil layan YouTube. Dan korang tahu tak, yang lawaknya, masa tu dia tengah dengar cerita seram Kama. Cerita seram daripada channel ni lah. Cerita tu pasal budak berkawat. Ada budak berkawat dalam tandas yang kejar kawan dia sampai keluar. So dia dengarlah Kama kan. Dia dengar Kama tengah cakap dalam video, jangan bayangkan situasi ni. Tapi macam biasalah, lagi Kama suruh, lagi korang buat kan. So dia pun, Kama cakap jangan bayang, tapi dia pergi bayang. Lagilah otak dia tu terus terfikir macam mana suasana tu kan. Jadi Sabrina pun terbayang lah ada orang tengah kejar mengejar dalam tandas. Next ni ada lagi. Diana kata dia memang suka gila tengok video Kak Kama. Boleh dikatakan hari-hari saya akan tengok video Kak Kama, dia cakap. Tapi ada satu video ni, sudah. Ni aku seram ni. Siapa kat sini tengok video Kama? Habislah korang. Habislah korang. Sebab dia kata ada satu video ni, aura dia lain gila. Aura dia lain gila video padang kawat. Korang ni bukan kali pertama tahu orang cakap macam ni. Sekejap, kat mana kamu baca? Kamu rasa pagi tadi kot? Ke semalam Pagi tadi kamu ada buat video. Kamu rasa kamu macam terbaca benda yang sama? Orang tu tengah, subscriber tu tengah tengok video kamu. Dan time tu pasal padang kawat. Dia kawat dalam toilet. Kenapa sama? Kenapa dengan video tu korang?
video padang kawat. Sebab dalam video tu Kak Kamar dah bagi... Sama bongok. Sama lah dengan cerita pagi tadi. Okay, so esok Kamar akan post video tau. Kamar post video tu. Nanti korang komen tau kalau korang datang daripada live Kamar. Sama dengan cerita ni. Sebab dalam video tu, I'm getting goosebumps right now. Sebab dalam video tu Kak Kamar dah bagi tahu jangan terlalu menghayati cerita tu. Saya jadi tertarik lah nak tahu cerita tu. Sebab saya tahu mesti seram gila. Dia cakap macam tu. Kamar dah keluar video baru belum kat YouTube? Esok tau, esok. Ya betul Kamar, video padang kawat tu ada dengar. Ada vibe lain macam. Serius tau. Masa tu dia tengah dengar cerita seram Kamar. Cerita seram daripada channel ni lah. Cerita tu pasal budak berkawat. Ada budak berkawat dalam tandas yang kejar kawan dia sampai keluar. So dia dengar lah Kamar kan. Dia dengar Kamar tengah cakap dalam video, jangan bayangkan situasi ni. Tapi macam biasalah, lagi Kamar suruh, lagi korang buat kan. So dia pun, Kamar cakap jangan bayang, tapi dia pergi bayang. Lagilah otak dia tu terus fikir macam mana suasana tu kan. Jadi Sabrina pun terbayang lah ada orang tengah kejar-mengejar dalam tandas. Time tu terus bulu roma dia naik sebab terbayangkan suasana tu kan. Dia jadi seram sikit lah. Tapi time tu buat bodoh je lah. Sambung balik salin nota. Tiba-tiba Sabrina. Suara tu halus je, lembut macam bisikan. Sabrina terus pusing belakang. Dia ingatkan roommate dia yang panggil. Sebab dia kalau dah pakai earphone korang, memang pekak badak lah cerita dia kan. Susah nak dengar apa-apa. Tapi bilik tu sunyi sebenarnya. Roommate dia semua tengah buat hal masing-masing. Tak ada siapa pun yang tengah pandang dia. Sabrina macam buat tak tahu je lah kan. Sambung balik tulis nota. Tiba-tiba dia terdiam. Budak bilik aku mana pernah panggil nama penuh. Mana pernah panggil nama Sabrina. Biasanya diorang akan panggil Sab ataupun Kak Sab. Ni kenapa tiba-tiba panggil Sabrina? Lagi satu, suara tu datang dari luar. Time ni lah Sabrina dah rasa lain macam tau. Perut dia tiba-tiba masuk angin, bulu roma dah meremang. Tapi dia cuba stay calm, dia cuba bertenang sebab dia teringat pesanan orang tua-tua. Kalau dengar suara panggil nama kau malam-malam, jangan jawab. Sebab kalau kau jawab, benda tu akan tahu kau dengar dia. Lagi satu, kalau suara tu datang dari luar, jangan sesekali pandang keluar tingkap ataupun pintu. Sebab takut nanti tersapa mata dengan sesuatu. Oh my god. So Sabrina dengan tangan yang shaking, menggigil, dia terus bangun, dia tutup pintu balkoni, kunci. Tapi tak pandang langsung keluar. Settle je kunci pintu, dia terus capai baju, sabun, ambil tuala dan dia nak pergi mandi. Kenapa tiba-tiba nak mandi kan? Sebab dia terus teringat dia tengah datang bulan, dia tengah period. Dan orang kata bila dalam keadaan yang orang kata berkotor lah kan, kita lebih senang ditegur. So dia cakap dalam hati kan, padahal muka aku, kalau tadi aku pergi mandi awal-awal, mungkin benda ni tak jadi. So malam tu lepas mandi, Sabrina teruslah masuk tidur. Alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan lagi. Tapi sejak daripada kejadian tu, dia dah tak berani nak buka pintu balkoni tu malam-malam. Dan kalau dia dengar nama dia dipanggil, dia akan pura-pura pekak. Sebab dia tahu kadang-kadang bukan manusia yang panggil. So guys, korang rasa apa sebenarnya Sabrina nampak? Dan kenapa benda macam tu tak bagi dia siapkan kerja? Ataupun mungkin sebab Sabrina buka pintu balkoni tu, jadi benda tu macam senang nak masuk. Apapun pengajaran dari kisah ni, kalau korang duduk asrama ataupun mana-mana tempat yang baru, jangan terlalu terbuka. Maksudnya bukan je jangan buka pintu ataupun tingkap waktu malam, tapi jangan terlalu terbuka juga dari segi emosi, fikiran dan hati. Sebab kadang-kadang benda yang kita tak nampak ni, dia cuma tunggu masa je dia nak masuk tau. So itu kisah pertama dekat asrama guys. So kisah yang kedua daripada subscriber yang berlainan. Subscriber ni bernama Aina. Dia ada 2 pengalaman seram yang dia nak kongsikan tau. Dan kedua-duanya berkait rapat dengan something yang sangat misteri lah, which is penjaga keluarga. So let's go.
Aina ni daripada kecil lagi dia memang dah tahulah keluarga dia ni ada sejarah berkaitan dengan penjaga ataupun saka, which is harimau putih, puteri dan juga pahlawan raja. Ini adalah gelaran untuk tiga-tiga penjaga dia ni. Itulah tiga entiti yang dikatakan menjaga keturunan keluarga dia sejak turun-temurun tau. Tapi walaupun keluarga Aina ni dah cuba macam-macam untuk buang benda tu berkali-kali, tapi tetap juga datang balik korang. Macam biasalah, saka memang susah nak buang. So satu hari ni, waktu Aina umur 16 tahun ya, tingkatan 4, dia terdengar mak dia berbual dengan pakcik dia, Pak Uda Ali namanya. Mak dia tanyalah tentang perjanjian lama nenek moyang yang dengan penjaga saka tu. Tapi jawapan Pak Uda memang buat semua orang terkejut weh. Pak Uda cakap perjanjian ni bukan setakat 7 keturunan, tapi semua keturunan kita. Masa tu Aina memang dah rasa seram sejuk semua keturunan, maksudnya benda tu takkan pernah hilang. So Aina bangun nak tinggalkanlah conversation tu kan. Tapi tiba-tiba Pak Uda panggil balik. Aina, antara orang yang dia suka adalah kamu. Jadi kamu adalah orang yang akan dijaga. Darah Aina rasa beku time tu. Dia tak tahu nak react macam mana. Dah lah baru form 4 yang masih sekolah. Dia terus masuk bilik. Dia cuba abaikan semua yang dia baru dengar tadi. Tapi dalam hati dia, dia tetap berharap yang semua ni tak betul. Dia tak nak ada penjaga. Tapi semuanya berubah bila 2 bulan kemudian. Ada satu malam ni Aina dengan keluarga dia pergilah ke rumah kenduri yang bersebelahan je dengan rumah dia orang. So masa tengah berjalan balik kan, anak kepada kakak saudara dia iaitu Kak Lisa tiba-tiba ketawa terbahak-bahak ya. Mula orang fikir macam budak tu tengah excited kot kan, dia punya gelak tu kemain lagi. Tapi Aina, dia nampak sesuatu. Dekat sebelah budak tu ada seorang perempuan cantik berpakaian macam puteri zaman dulu, rambut panjang mengurai, senyum sambil bermain dengan budak kecil tu. Aina terus terkaku. Dia tahu benda tu bukan manusia. Apa yang dia nampak tu jin. Dan masa perempuan tu perasan yang Aina tengah perhatikan dia, dia pandang Aina sambil dia lebarkan lagi senyuman dia sampai ke tulang pipi dah. And dia cakap, "Salam kenal, aku adalah puteri yang akan menjaga kamu semua." Malam tu Aina terus demam. Dari situlah dia terpaksa percaya penjaga itu memang wujud dalam keluarga dia. Tapi itu baru permulaan korang. Tahun berikutnya, waktu tu Aina dah umur 17 tahun, dah tingkatan 5. So sekolah dia adakan camp motivasi. Macam biasalah setiap sekolah kan, bila kita dah nak SPM mesti ada camp motivasi untuk tingkatan 5 kan. So masa tu camp tu ada dekat satu resort dekat Johor Bahru. Murid lelaki dengan perempuan memang diasingkan dalam bas yang berbeza. Dan kebetulan Aina dilantik sebagai ketua pelajar perempuan. Dan kawan dia pula Aiman jadi ketua pelajar lelaki. Mula-mula semua seronok sebab yelah keluar dengan kawan-kawan apa semua. Sampai je dekat resort, diorang pun check in dan masuk ke dalam dorm yang boleh memuatkan 20 orang. Semua orang tengah gelak-gelak, main phone, macam tak ada apa-apa yang pelik kan. Tapi bila masuk je malam pertama, camp tu bertukar menjadi mimpi ngeri. Tengah ada orang relax-relax dalam dorm, tiba-tiba 2 orang kawan Aina, Intan dengan Sarah, lari masuk dalam keadaan yang panik. "Kurang, ada budak lelaki menjerit," dia kata. Aina terus rasa tak sedar hati. Siapa yang menjerit? Kenapa? Lepas tu kawan dia cakap, "Budak sekolah kita siut," dia kata kan. So tanpa fikir panjang, Aina pun teruslah bagi arahan kan. Semua orang pergi ambil wuduk. Sebab dia kan ketua pelajar perempuan kan. So dia nak pastikan tak ada perempuan yang hilang ke ataupun takut. Jadi dia suruhlah semua ambil wuduk, pasang ayat kursi, dan kalau nak ke tandas wajib bawa teman. So Aina sendiri pergi azan dekat setiap penjuru bilik. Tak lama lepas tu telefon kawan Aina, Aisyah, berbunyi. Hati Aina dah dapat rasa apa yang ditakutkan memang dah terjadi. Malam tu hampir semua pelajar lelaki kena histeria. Tapi yang paling peliknya, kenapa hanya pelajar sekolah mereka saja yang kena? So Kama assume dekat camp tu ada sekolah-sekolah lain juga terlibat lah. Tapi yang kena kerasukan tu hanyalah sekolah Aina. Keesokan harinya diorang ada kelas dekat Dewan Kuliah.
ingatkan semua dah reda. Tapi malam kedua, keadaan jadi lagi teruk. Time semua orang tengah duduk dekat dalam dewan, tiba-tiba ada seorang pelajar lelaki naik ke pentas. Dia pegang tuala dan menari tarian ulit mayang. Kenapa lelaki? So korang bayangkan seorang lelaki yang badannya keras sasa tiba-tiba boleh bergerak lembut, menari dengan alunan yang perlahan. Dan lebih seram lagi, semua pelajar lelaki lain tiba-tiba ikut menari bersama. So perempuan-perempuan yang lain of course lah takut, muka pucat dah. Cikgu terus arahkan semua masuk ke dom masing-masing. Sampailah hari ketiga, sekolah arahkan semua orang balik rumah. So kiranya camp tu tidak berjalan dengan lancar lah. Tak semua ikut itinerary yang telah ditetapkan. So diorang semua naik bas balik, tapi 2 orang pelajar lelaki iaitu Haikal dan juga Rafiq kena duduk dalam bas perempuan sebab diorang terlalu lemah semangat. Aina terus rasa tak sedar hati bila dia pandang 2 orang budak lelaki tu kan. Sebab Aina nampak ada 2 lembaga hitam tengah ikut diorang berdua dari belakang. Benda tu nampak Aina dan senyum dekat Aina. Dalam perjalanan, Aina terima panggilan lah daripada Aiman. Aina, tolong aku. Budak lelaki dah gila. Dia call kan. Aina terus arahkan pemandu bas tu berhenti. Sampai je dekat satu stesen minyak ni, semua pelajar lelaki keluar berlari. Ada yang merangkak, ada yang menari, ada yang buat suara haiwan. Dan keadaan jadi semakin parah lah. Nasib baiklah ada seorang pakcik yang bantu ubatkan diorang ni. Tapi Aina perasan ada seorang pelajar perempuan ni, nama dia Rina, tiba-tiba menggigil kesejukan. Aina, aku sejuk, tolong aku. So Aina terus pergi belakang bas, cubalah bantu Rina ni kan. Tiba-tiba kawan Aina, Alia, menjerit dan berlari ke arah pemandu bas, cuba cekik leher pemandu bas ni. Memang keadaan huru-hara. Aku pun tak tahu mana cikgu diorang ni. Sampai je dekat sekolah, diorang semua dikumpulkan di surau untuk dirawat. Ustaz yang dipanggil pun terkejut bila dapat tahu benda tu sebenarnya jadi lebih kuat sebab ada sesuatu yang tak mahu melepaskan Amir, iaitu seorang pelajar lelaki yang mula-mula kena rasuk. Dia lah orang pertama yang kerasukan. Tapi satu benda pelik yang buatkan Aina ni terfikir sampai sekarang. Kawan dia pernah cakap, Aina, kau pelik tak kenapa kau tak kena apa-apa? Aku nampak kan, setiap kali kau ubat orang, ada seorang lelaki berpakaian pahlawan berdiri kat belakang kau, pegang pedang yang panjang. Benda tu semua takut dengan pahlawan tu. Aina terus terdiam. Siapa sebenarnya yang menjaga dia selama ni? So betul ke apa yang Pak Uda cakap? Bukan setakat sosok puteri tau, sosok pahlawan tu pun sentiasa ada dekat belakang Aina. Tapi itulah, bukan Aina yang minta kan. So itulah dia kisah seram dari Aina tentang yang Aina rasa macam memang berkait rapat lah dengan apa yang berlaku kat sekolah dia dan juga saka keturunan dia. Wallahualam. So bagi yang tak dapatkan lagi Creepy Lash, jangan lupa dapatkan maskara kita. Harga tengah promo untuk raya. Maskara ni boleh memanjangkan, melentikkan bulu mata korang. So korang bolehlah pakai masa raya nanti. Dan paling best kalau korang nak raya, korang nak solat, nak ambil wuduk kan, tak payah susah-susah pakai makeup remover. Korang just letak je air kat situ, lepas tu korang tarik macam ni, and dia akan hilang. Dia tak akan hitamkan bawah mata korang. So dia musra wuduk, dia tubing maskara, and dia tak akan buatkan bulu mata asli korang gugur. Sebab kita ada vitamin B5 dan juga aloe vera extract. So kalau korang nak beli, boleh tekan link dekat description box below. So kamu rasa tu sajalah video untuk hari ni. Thank you kepada 2 subscriber kita hari ni sebab sudi kongsi pengalaman seram korang dengan kita semua. Semoga kita dapat sedikit sebanyaklah pengajaran daripada kisah ni. And kamu nak pergi basuh muka kamu yang macam hantu ni. Kalau korang nak tengok result dia, korang stay tune untuk cerita yang seterusnya. Cerita seterusnya ni seram sebab dia nak cerita pasal shift malam masa tengah bulan puasa ni. So stay tune. Jangan lupa follow Kamarina dekat TikTok, Kamarina. Bukan Kamarina Asim. Sebab setiap malam Kamu ada buat live TikTok. Okay? And thank you dah tengok video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I put. See you in my next video. Bye bye.